Hello, hai, Cik ni di masa depan. Lama gila dah tak buat video macam ni. Sekarang pukul 6:05 macam tu. Aku tengah bersiap pergi ke office. Aku akan drive dan parking kereta dekat MRT station. Sebab hari ni Mimi tak ada, so aku boleh guna kereta lah. Kalau tidak aku selalu naik bas as usual. So roll film kamera yang aku gunakan untuk tangkap gambar dekat Singapura hari tu aku dah dapat. Aku dah hantar cuci dekat Darkroom 8 dan aku dah dapat balik gambar-gambar dia. Sedikit mengecewakan dari segi warna gambar-gambar tu sebab hari tu ada accident berlaku dekat dalam bag kat alas pouch aku tu, di mana aku tertumpahkan air kok. So aku suspect air kok tu termasuk sekali ke dalam filem roll gulungan filem itulah. So menyebabkan colour dia macam bercampur. Ada warna hijau, kuning, and then pudar, tak pop macam selalunya. So anyway, gambar-gambar Singapura lah kan dalam gulungan filem tu kan, masa trip ke Singapura bulan Januari hari tu. Membuatkan aku berfikir balik pasal Singapura, pasal betapa aku sukanya Singapura, pasal impressnya aku dekat Singapura punya infrastruktur jalan kaki, infrastruktur public transportation, dia punya train, dia punya bas, semua tu lah. Dan membuatkan aku merenung balik lah pasal kebebasan individu atau kebebasan individu atau versus ketentuan from top down government. So adakah aku tanya balik diri aku, kenapa aku selalu tanya dekat aku, kenapa Malaysia tak jadi seperti Singapura? Kenapa kita tak boleh jadi seperti mereka? Sedangkan kita punya hampir sejarah yang sama, kita orang yang sama, orang Asia, kita berada di keadaan iklim yang sama, cuaca yang sama. So nak kata panas, so susah untuk nak buat ruang berjalan kaki, susah untuk nak buatkan kita berjalan kaki instead of naik kereta sepanjang masa. Dah tak valid lah, sebab Singapura boleh buat macam tu. Tak. So kenapa kita tak seperti itu? Kemudian aku tanya balik diri aku, adakah kita semua rakyat Malaysia ni bersedia tak mahu jangan kanan bergerak, bersedia untuk berhadapan dengan polisi kerajaan yang akan menyusahkan diri kita bila mana kita nak memiliki kereta peribadi, kenderaan peribadi. Seperti apa yang aku faham, kalau orang Singapura nak ada kereta, dia orang kena bayar macam-macam. Bukan setakat bayar untuk beli kereta, tapi ada permit lagi untuk memiliki kereta tu pula. Lepas tu dari tahun ke tahun meningkat harganya, daripada apa yang aku faham lah. Aku mungkin salah, nanti aku kena check balik. Tapi generally memang susah lah kerajaan mereka menyusahkan rakyat dia untuk ada kereta, sebab kerajaan nak mereka menggunakan secara total public transport. Tapi itulah, adakah kita nak keadaan seperti itu? Sebab kita kena korbankan sedikit kebebasan kita, kena korbankan kemahuan kita, kehendak kita kepada kerajaan. Dan aku yakin ini sebuah persoalan yang telah diulas, telah dibincangkan, telah dibukukan dalam mana-mana buku falsafah pun cakap pasal benda ni. Individu
versus state. Aku tak tahu. Dan confirm dia akan menelan belanja yang banyak untuk nak totally nak ubah kan, totally nak mengukuhkan public transport kat Malaysia ni, untuk memastikan kita semua boleh guna public transport, bus, train tanpa rely on our private own vehicle lah. Tak tahu, aku tak sure. Dan bukan sekadar public transport saja yang aku impress dengan Singapore tau. Ada macam pengguna, betapa mereka menggunakan ketiga-tiga bahasa utama. Bahasa dia orang dalam train, masa dah aku naik train MRT kat Singapore tu, dia punya pengumuman announcement tu, PA system tu, dia guna 4 bahasa. English, the main language lah, and then Cina, lepas tu Tamil, lepas tu Melayu. Power kan? Mereka menggunakan keempat-empat bahasa. What the fuck? Bukan sekadar PA system announcement tu saja, tapi malah tulisan-tulisan yang dekat dinding, yang dekat signboard mana-mana pun dia, dekat yang aku rasa dekat MRT train tu, dia guna 4 bahasa. Power tak power? Itu adalah salah satu polisi government juga sebenarnya. Itu adalah polisi. Itu bukan macam kita nak buat sebab kita rasa because we feel it's just right. No, it's because of a policy. It's because of government punya hala tuju ke mana dia nak bawa negara dia ke pergi. Dengan menggunakan keempat bahasa, tak ada mana-mana bahasa yang istimewa, tak ada mana-mana bahasa yang dianggap pinggiran. Semuanya penting dalam menentukan hala tuju negara. Fucking awesome. Power lah. Tapi of course, for sure, jangan kacau. For sure, akan ada je benda-benda yang aku tak nampak, benda-benda kepayahan, struggle orang Singapura yang aku tak nampak selama hanya 3 hari 2 malam di Singapura. Aku takkan nampak apa-apa yang cabaran orang-orang Singapura hadapi. Tapi apa yang aku nampak, it is an impressive feat of how to be a nation. Aku pernah terbaca dekat mana aku tak ingat, kita ke tempat orang adalah untuk mengetahui cara hidup yang berlainan. Dan Singapura betul-betul buatkan aku tergamam. Tu je lah kot. Okay, aku nak terus bergerak ke MRT. Kejap ni jaga mental. Bye.